ini adalah drawing lengkap produk kita dari pandangan isometrik, pandangan tepi, pandangan atas dia, pandangan belakang dia. Ini handle. Inilah rupa kita punya produk. Baik. Ini drawing sheet metal scoop. Kita pergi kepada drawing yang kedua, iaitu drawing sheet metal body. Ini adalah main body. Pertamanya kita tengok pada drawing ini, unit adalah di dalam metrik. Jadi 150 ini adalah 150 mm, 150 mm. Bahan raw material size 290 kali 250 mm. Ini bermaksud ukuran keseluruhan lebar dengan dia punya tinggi. Tinggi dia 250 height. Jumlah tinggi semualah, campur semua segmen-segmen. Kemudian lebar dia berjumlah ni tambah sini ada 10 tambah 60, 10 lagi 130, 10 lagi 60, 10. Jadi total 250. Yang ketiga, length tolerance. Ini dipakai untuk mengambil kira apabila kita membuat lipatan dan membuat potongan. Jadi dia ada toleransi sebanyak 0.2 mm. Seterusnya, angle tolerance. Plus minus 1 degree. Ini bermaksud di mana segmen-segmen yang memerlukan kamu potong sebanyak 45 darjah, tolerance dia adalah sebanyak 1 darjah lah, 1 degree. Kemudian yang kelima, remove all burrs and shape edges. Bermaksud kalau ada burrs tu ada material lebih-lebih di tepi tu macam chips dan burrs, kita perlu buang. Ini terpakai apabila kita buat pemotongan, sama ada kita buat potongan kertas ataupun potongan logam untuk kita punya real product nanti. So yang keenam, all dimension apply after finishing. Bermaksud apabila produk kita telah siap, di bahagian yang sepatutnya berukuran sebanyak 130, dia sepatutnya 130. Mana bahagian yang panjang ni panjang berapa? Ini dah 80, jadi total 250. Jadi panjang ni sepatutnya tolak dengan bahagian lipatan ni patutnya 160, dia patut 160 mm. Kemudian yang ketujuh, edges joining after bending, hems and seam method. Hem ni kita kata hemming, yang mana kita lipat terus bahagian tepi. Contohnya di bahagian ini dengan di bahagian ini, kita lipat masuk dalam dan kita kemaskan rapat-rapat, flat terus. Ini dipanggil hemming. Hemming bertujuan untuk mengelakkan bucu-bucu yang tajam, yang mana akan mencederakan pengguna apabila pegang kita punya produk. Yang kedua, kita ada seaming. Seaming adalah bertujuan untuk membuat penyambungan dua keping yang berbeza. Kita ada dua bahagian. Kita ada dua bahagian. Bahagian ini dengan bahagian tepi ini, bahagian dinding tepi, kita akan buat seaming proses, yang mana bertujuan untuk melekatkan dua-dua bahagian tersebut. Seterusnya kita tengok, saya besarkan drawing body ini. Kita tengok lengkap drawing dia. Kita ada jumlah lebar 290 mm. Dan kita besarkan dimension dia kepada 300 mm. Ini untuk memudahkan kamu buat pengiraan nanti. Nanti kita nak buat garisan-garisan, jadi kita undahkan terus kepada 300 mm. Seterusnya, yang tinggi kita boleh ambil 200 mm, 250 mm tu. Pertama kita tengok alatan ataupun tools yang kita akan gunakan. Kita tengok dekat sini. Ini mallet untuk membentuk material lah. Kita pakai mallet ni, kita tak pakai hammer yang kepala besi. Kita pakai mallet ni untuk kita ketuk, untuk kita bengkokkan kita punya material, ataupun kita nak ketuk bagi flat ke supaya dia tak kemik. Sebab dia permukaan getah. Mallet ada dua jenis. Satu mallet yang diameter besarnya dan mallet yang ini, dua-dua boleh pakai. Kemudian kita ada sniper ni, gunting, pembaris besi sesiku L shape. Yang ini scraper. Dan kita akan gunakan plier juga untuk buat penyambungan nanti, seaming dan hemming. Untuk memindahkan dimension, pengukuran pergi kepada material, kita akan membuat penandaan. Kalau ikut standardnya, untuk membuat penandaan pada workpiece metal ni, kita akan pakai scraper. Yang mana kita akan buat garisan di atas workpiece. Tetapi yang ini dia ada kekurangan dia juga. Contohnya katakan saya nak buat satu garis lurus, satu garis lurus 3 cm daripada tepi, 30 mm. Jadi saya buat penandaan. Katakan di sini, saya buat penandaan bentuk V macam ni.
Okey, kita nak buat satu garis lurus turun ke bawah, kita tak boleh tanda satu tempat sajalah. Nanti kita akan dapat garisan yang sengit, nanti boleh kita garis. Jadi kita tanda 2, 3 tempat. Okey, saya buat bentuk V macam ni. Jadi kat hujung ni nanti kita akan masukkan garisan kat dalam hujung V tersebut. Okey, saya buat 3 tempat. Okey, tak berapa jelas kan? Nampak? Okey, dia bergantung pada pencahayaan. Jadi kita buat garisan. Okey, kita buat garisan ikut tanda V yang kita dah buat tadi. Okey, macam ni kita buat garisan. Okey. Apa kelemahan metod ini? Dia tak nampak. Okay? Dia tak berapa jelas. Okay, kalau kita tengok sekarang masa kita buat pengukuran kita nampak. Tapi nanti bila kita bawa kepada mesin shearing mesin, mesin pemotong, kita takut kita tersilap. Kita tersilap garisan kita letak dekat mata pisau dan akan menyebabkan pemotongan di tempat yang salah. Jadi kita punya produk akan terjejas. Okay? Jadi sebab tu saya cadangkan kamu bawa permanent marker mata halus macam ni. Okay, mata halus macam ni, permanent marker. Jangan whiteboard marker ataupun pen biasa yang kamu guna untuk ambil nota dalam kelas. Tebal ni tebal juga. Okay. Sebab apa saya kata permanent marker? Sebab bila kita buat penandaan, mungkin kita tersapu atau smudge dia tak hilang. Okay. Jadi kalau kamu pakai pen biasa, kamu mungkin akan smudge lah. Pertama, workpiece kamu jadi comot. Yang kedua, dimension tu akan hilang. Jadi kamu nanti susah lah kamu nak buat bending, nak assembly apa semua susah. Sebab tak tahu dah garisan kat mana. Jadi mata halus is advantage lah. Okay, berbanding kalau dengan marker mata besar, cara orang buat garisan. Okay, tadi ni garisan yang saya dah buat ni. Okay, katakan saya buat garisan. Okay, kalau garisan tebal, okay, garisan tebal macam ni. Mata pisau pemotong, dia tajam. Jadi kamu nak letak di mana mata tu? Mata dekat sebelah luar ni ke? Ataupun sebelah sini? Jadi kalau di mana-mana pun kamu letak mata pisau, dia akan menyebabkan dimension, dia akan hilang sikit material lah. Setengah mm ataupun 1 mm. Jadi sebab itu kita guna mata halus. Kita guna mata halus untuk buat garisan. Material kita, okay, bersaiz 30 mm, 30 cm kali 30 cm. Okay, kali 30 cm ataupun 300 mm. Mungkin tak tepat. Mungkin ada yang dapat 298 saja kan, 298 kali 300 ke, 299 kali 300 ke. Itu tak apa. Sebab kita punya drawing taklah lebar 300, dia 270 macam tu lebih kurang. Jadi dia adalah lebih kat tepi kiri kanan ni. Jadi kita nak memindahkan drawing masuk ke dalam workpiece ini, ada dua bahagian. Yang pertama ada body, lepas tu dia ada handle dia. Okay? Jadi kena placement dimension tu kena betul-betul. Okay? So step pertama, kita nak memindahkan drawing ni, pentingnya kalau kita memulakan pengukuran daripada titik mula yang betul. Okay, so macam mana kita nak cari titik mula yang betul tu? Okay, pertama kita tengok sudut-sudut ni. Okay, kita tengok sudut-sudut tepi ni, antara keempat-empat sudut ni, yang mana paling tepat bersudut 90 darjah. Okay, contohnya macam ni, kamu letakkan sesiku L dan kamu tengok ada tak gap. Okay. Okay, kalau ada gap tepi tu, kamu cari sudut yang lagi satu. Kita tengok yang mana paling kurang gap. Gap tu maksud dia kita boleh nampak tembus kat belakang lah. Okay, yang ni nampak tepat 90 darjah. Okay, so bolehlah pilih yang ni. Kalau tak jumpa, kita check lagi yang lain. Okay, kita nak mula pengukuran. Mula-mula kita tengok. Okay, ini lebar 300, jadi kita bahagi dua. Okay, kita buat structure tengah dulu. So kita akan buat lukisan half kiri, half kanan untuk seimbangkan kamu punya pemindahan dimension. Okay, jadi kita tanda dekat 150. Okay, untuk buat garis lurus turun ke bawah, kamu jangan tanda satu tempat saja. Kamu tanda beberapa point, okay, di sepanjang ni. Okay, kita pakai hujung yang halus lah, better. Okay, kita tanda lagi untuk 2-3 tempat untuk elakkan garisan kita sengit. Okay, kita tanda 3 tempat dan kita buat garisan. Okay, garis tengah. Okay, kemudian kita nak buat garisan yang garisan melintang yang berjarak 80 dari atas. Okay, garisan melintang berjarak 80 mm dari atas. Okay, tanda dari atas 80. Di sini tanda 3 tempat. Okay, kalau pakai permanent pen macam ni, kita duk gerak-gerakkan pembaris, dia tak ni lah, smudge kan. Jadi bagi kemas kamu punya workpiece. Okay, kita buat barisan melintang 80 dari atas. Okay, tengok drawing. 80 ni yang mana? Okay, kita buat structure yang besar-besar dulu. Okay, so sekarang kita ada garis tengah ni. Kita nak buat lukisan half belah kiri, half belah kanan. Jadi kita nak buat garis menegak belah sini. Kita tengok
bahagi 2. Okey, kalau kamu tengok kat drawing tu ada 130, 150 kan. Kamu ambil yang 130 dulu. 130 bahagi 2. 130 bahagi 2, 65. Jadi kita buat garisan menegak berjarak 65 dari tengah. Okey, 65 dari tengah. Jadi tanda beberapa tempat. Tanda beberapa tempat. Sebab apa kita buat garisan yang 65? Sebab garisan 65 ni panjang ke bawah. Jadi kita buat garisan 65 dulu. Kita buat garisan turun ke bawah. Kita double check. Betul ke kita tanda 65? 65. Okey. Garisan 65 ke bawah. Okey, garisan 65 ke bawah. Okey, kita tengok lagi. Ada garisan untuk hemming 10 turun bawah, 10 mm. Jadi awak tanda 10 mm turun bawah. Awak tanda 10 mm. Tak jelas, kita bagi clear. Okey, 10 mm turun bawah. Kemudian kita ada 10 mm ke tepi. 10 mm ke tepi sampai dekat sini. Jadi awak buat garisan. Jadi sama lah macam kalau kita nak buat garis yang panjang turun ke bawah ataupun melintang, kita tanda lebih daripada 2 tempat. Okey, tanda lebih daripada 2 tempat. Okey. Yang pertama tanda. Okey. Kemudian tengok yang dekat sini, dia ada garis 10, lepas tu ada garis 5 dekat atas. Tinggi 10 mm, lepas tu ada tinggi 5 mm. Jadi awak buat 2 garisan tu. Buat yang 10 dulu. Saya buat guide ni, tunjuk kamu cara teknik nak pindahkan drawing satu ke satu sebab ramai juga antara kamu yang akan buat silap. Lepas tu minta nak tukar material baru. Jadi kita tak boleh allocate. Setiap student ada material tambahan. Okay, kita tak benarkan macam tu. Jadi kamu first time buat, bagi betul. Okay, ni kita buat garis 5 mm. Yang ni untuk, kenapa ada 2 baris dekat sini? Ini adalah untuk seaming. Seaming tujuan dia adalah untuk menyambungkan dua bahagian lah, 2 bahagian. Okay, nanti dinding belah sini kita akan combine dengan dinding belah ni, kita akan lipat bagi tegak. Lepas tu kita nak bagi dia penyambungan, nak bagi dia fix. Okay, jadi kita ada extra flap ni 5 mm untuk kita buat dia punya seam. Okay. Okay. So dah kamu ada structure basic macam ni. Okay, kemudian kamu tengok dekat bahagian sini, kita nak letak jarak berapa. Okey, jarak berapa untuk kita buat garisan yang sengit lah, untuk dinding yang sengit ni. Okey, tengok pada drawing, kita ada dimension 60 dekat sini. Okey, 60 dia berhenti dekat sini, tambah dengan 10 tepi ni. Jadi kita akan ada satu position 70 mm daripada line panjang. Okey, jadi kamu tanda 70 mm. 70 mm pada position ini. Okey, 70 mm. Sama juga dengan belah sini. 70 mm. Okey. Okay, so kita ada garis sini untuk kita sambung ke bawah. Tapi sampai ke mana? Okay, kita tidak ada point yang kedua. Okay, bila kita ada point kedua, kita tengok balik drawing. Okay, tadi kita dah buat 80 ke atas. Okay, tinggi total kita punya drawing adalah, tengok tepi, 250. Okay, tadi 80 atas kita dah tanda. Jadi balance dia tu adalah dia punya end bawah ni lah. Okay, jadi 250 tolak 80. 250 tolak 80, 170. Jadi kamu kena tanda, kena buat satu line lah, 170 di bawah ni. Okay, untuk itu kita tanda dan bermula daripada garis sini lah. Bermula dari garis sini 170. 170. Dan awak buat garisan. Okay, garisan 170. Okay, dekat garisan 170 tu ada hemming. Okay, yang dimension dia 10 mm. Jadi daripada line bawah sekali ni, tanda 10 mm naik atas. Dan awak buat garis. Garis lebih tak apa. Okay, so sekarang kita nak sambungkan tadi garis yang 70 tu untuk turun ke bawah. Okay, daripada point ini sampai ke point mana?
Poin bawah ni atau poin atas. Kamu tengok balik drawing. Okay. Dia berhenti dekat poin sini. Okay. Daripada garis sini ke sini. Okay. Bukan yang bawah, yang di 10 mm. Jadi kamu buat garis 10 mm. Garis ni, okay, ke bawah. Sama juga belah ni, yang 70 tadi ke bawah sini. Okay. Okay, dah dapat. Okay. Kemudian apa lagi lain? Kita di belah sini akan ada 10 mm hemming. Hemming, H-E-M, hemming. Hemming 10 mm, bukan flat horizontal macam ni. Dia kita ukur selari dengan garis bersudut ni. Okay. Sudut ni dia tak define. Dia point antara point ni dengan point ni dia tak ada sudut yang define. Jadi kita tak gunalah yang tadi tu jangka sudut protector tu. Okay. Kita buat garis untuk untuk garis hemming ni. Okay, tengok. Okay. Garis hemming 10. Sama juga dengan sebelah ni. Okay, garis 10. Okay. Bagi jelas sikit. Ini terdapat. Okay, sekarang untuk nanti lepas kita buat pemotongan, kita nak buat proses bending, lipat. Okay, jadi untuk lipat tu selalunya lebihan material sini akan merosakkan, akan mencacatkan workpiece. Jadi kita kena potong sikit, okay, supaya lipatan tu menjadi kemas, tidak kembung. Okay, jadi untuk itu kita boleh buat garisan bersudut 45 darjah kat sini lah. Tak perlu pakai jangka sudut, kamu boleh saja buat macam ni. Okay, kamu ukur 1 mm, contoh ni saya buat kat bawah ni ke 1 mm garisan. Okay, 10 mm garisan, sini pun 10 mm, kamu tanda position 10 mm dan kita lalu aja dekat center sini. Okay. Kamu lalu macam ni. Ni pun dah tanda, jadi kita lalu je 10. Okay. So bila kita potong yang ni, nanti bila kita lipat yang hemming 10 mm ni, bila kita buat penyambungan dia jadi kemas, dia tak kembung, tidak ada lebihan material. Okay. Untuk di position yang ini pula, yang di sini kamu boleh ukur, okay, kata kita nak tanda macam ni kan, kamu boleh ukur 10 mm di sini. Ukur 10 mm di sini, di atas ni. Okay, ukur 10 mm dan boleh buat penyambungan ni lah. Penyambungan ni. Okay, sambung. Dan juga di sini. Okay, bila kita tanda dengan marker ni, untuk satu workpiece ni dia makan banyak ink. Jadi eloklah seorang satu bawa ke lab, tak berkongsi dengan kawan lain pun tidak mengganggu lah, nanti nak buat penandaan jadi tak cukup. Okay, jadi elok kamu bersedia lah bawa pen permanent ni datang ke kelas, datang ke seksi mapan. Okay, sekarang kita nak buat di sini pula. Okay, hari ni kita nak buat 90 darjah boleh ataupun nak lebih lagi. Sebab nanti bila kita lipat tu, kalau ada lebihan material dia akan jadi kembung sikit. So apa saya buat? Okay, untuk di bahagian sini, saya estimate sajalah. Saya estimate ni, jarak tekak ni, lepas tu kita 10 mm. Okay, dan kita lalu macam ni. Situ. Kalau dekat sini, sudut ni kalau kamu nak potong ekstra seperti dalam drawing pun boleh. Nanti lepas potong yang ini, garis ni, kita snip pula, buang yang ni. So nanti bila dia lipat tu, sebab yang ni kan bersudut, jadi bila kita lipat yang ni nanti, yang lebihan yang ini tak akan kacau, ganggu lipatan tu lah, dia tak jadi kembung. Okay. Sama juga dengan belah ni, saya buat garis tekak. Saya buat garis tekak. Kemudian saya ukur 10 mm. Lepas tu buat garisan. Okay. Lepas tu saya potong sikit di bawah ni. Okey, dah siap. Okey, jadi kita akan buat pemotongan nantilah. Jadi kita tanda. Yang ni kita nak potong, nanti kita akan gunakan shearing machine, kita pijak kita pijak mesin tu, dia akan potong clean sampai ke bawah. Okey. Yang ni kita nak potong. Yang ni bahagian ni sebab dia ada L, bentuk L macam ni, kita kena pakai tadilah snipper yang di meja. Okey, ni kita nak potong. Okey. So, bahagian mana kita nak potong dulu? Ingat tadi saya kata kita ada dua bahagian. Satu kita ada body, satu lagi kita nak buat handle. Okey, bahagian bawah ni kita akan gunakan untuk buat handle. Okay, kita akan gunakan untuk buat handle. Jadi, kalau kita nak pergi kat mesin shearing machine tu, kita nak buat pemotongan, kamu jangan potong yang sengit ni dulu. Kamu potong yang ni, bagi dapat, yang ni kena potong dulu. Okay, potong bagi dapat clean keping yang tu, kita ambil letak kat tepi. Lepas tu baru kita potong yang ni. Okay, lepas tu baru kita potong yang ni. Okay, lepas tu pergi dekat meja, kita ini kita potong snip lah, kita snip. Ni pun sama, snip. Yang ni kita pakai shearing machine. Ni shear. Okay.